Okay guys, depan saya ada sebiji LCV1 dah siap fully restock ni. Okay, so kalau korang mahu tengok saya review apa pada dia tukar, korang masih mahu tonton ini video sampai habis geng. Okay guys, depan mata saya ada sebiji LCV1 ni. Kita bagi tukar cover set RC biru, stiker tanam dah siap spray 2K untuk customer ni. Zaman sekarang untuk LCV1 cover set memang susah sikit dapat, tapi ya dekat sudah keras kita boleh counting untuk korang guys. Okay, cover set dah tukar, ala-ala sekali juga kita pergi tukar inner kilat diamond Gentleman exciter dan inner hash color hitam untuk motor ini geng. Okay guys, so untuk motor ni bahagian depan korang boleh nampak lah. Untuk depan bahagian kita pergi apa? Kita pergi handle grip yang Daytona color hitam biru. Untuk bahagian bawah pula kita pergi apa? Kita pergi sport rim original daripada Superfly Project X, brand Malaysia, brand lokal. Kita support lokal kau-kau guys. Okay, tak lupa juga kita pergi apa? Kita bagi disc PPR dan fork cutting blade lower 1.5 inci by PPR Racing juga. Korang jangan lupa juga. Ini disc kita bagian disc plating R3 rebate color biru, dan tak lupa juga untuk braking system. Atas korang nampak lah kita bagi RCB E4 yang 14mm yang sedap bleeding, cun-cun sedap dah. Dan tak lupa juga untuk caliper system pula kita bagi yang Magic Boy P9 4 port. Dah bracket kita bagi sekali juga. Alang-alang sekali dah tukar caliper, braking system semua. Kita bagi apa? Kita bagi brake hose PPR color hitam juga. So korang main motor ni nampak memang cantik, memang kemas, memang padu sekali guys. Okey geng, untuk bahagian belakang pula korang boleh nampak lah kita bagi seat yang curve jenama VRX Racing, memang sedap-sedap, padu-padu, cun-cun pakai. Lepas tu ada tukar apa lagi? Customer ada minta nak tukarkan exhaust full back pressure by Umar Racing size 2832, dan tak lupa juga customer minta nak restorekan, dia minta nak bagi buat repaint engine casing dia. Kita bagi buat engine casing yang color matte high temp, memang dah cun-cun dah. Untuk bahagian belakang pula customer ada minta juga nak tukar spoiler hitam sebab asal datang color merah. Dia katanya tak matching sangat, so kita kasi tukarkan spoiler. Dan last sekali kita ada tukar apa? Kita ada tukar swing arm king drag 15 dah panjang 2 inci, sharp modified dan sekali dengan monoshock RSB size 195mm bagi motor korang nampak lower, nampak lagi cantik, nampak lagi padu. Okay guys, so untuk motor ni kita dah siap fully restorekan. Korang nampak lah memang cantik sekali guys. Okay, so untuk motor ni marker kita bagi 10 marker. You orang bagi rating berapa guys? Okay, jangan lupa guys, kalau mau tengok saya review motor lagi, review customer motor lagi, nak review combo lagi, jangan lupa like, follow, comment, share kita main page. Kalau korang ingat barang premium, ingat barang combo, mesti mau ingat Suria Garage guys. Ada apa? Roger guys. Ciao. Aşkım çok pardon, don. Aşkım çok pardon, don.